Cik nak ke mana? Boleh tak saya nak tumpang kalau ke KL? Saya kena tinggal dengan kawan. Duit pun tak ada, Encik. Aku masa ni cap teragak-agak tau. Teragak-agak. Dan ni ya tak ya dia ni kan. Duit tak ada apa semua, kena tinggal dengan member bagai. Tapi bila tengok muka dia, macam memang betul-betul dalam keadaan susah. Dan dalam hati aku, mungkin dia bukan orang jahat kot kan. Sebab muka dia lembut kan, rambut dia panjang, pakai blouse, memang nampak macam innocent punya perempuan lah. Lagipun aku pernah je dengar ramai numpang jalan kaki daripada Tapah pergi ke Slim ni kan, sebab dia orang tertinggal bas ekspres. Jadi aku pun okey lah benarkan dia naik. Dan sepanjang perjalanan tu cap, dia diam je tau. Diam je. Dia tak bercakap. Sepatah aku tanya, sepatah dia jawab. Lepas tu dia peluk beg dia. Dia duduk diam peluk beg dia macam tu kan. Aku duduk cubalah nak cuba berbahasa-basi dengan dia. Tapi itulah, dia macam tak friendly lah cap. Dia jawab tu sepatah-sepatah je kan. Aku anggap dia macam penat kan, ataupun dia tengah bersedih lah sebab dia tinggal dengan kawan kan. Tapi cap, bila sampai dekat kawasan berak, tiba-tiba bulu roma aku ni meremang cap. Kan? Meremang. Dan bila aku melirik ke arah budak perempuan ni tadi, aku tengok dia tengah tunduk je tau. Dan ada satu masa ni cap, aku perasan yang dia macam tengah senyum. Kan? Tapi senyum dia pelik. Pelik sangat cap. Macam lebar betul senyum dia cap. Lebar betul senyum dia. Jarang lah ada orang yang boleh senyum lebar macam tu sekali. Jadi aku pun duk tanya lah dia. Cik okey ke? Tiba-tiba dia pandang ke arah aku. Dia pusingkan kepala. Kan? Lepas tu dia tengok aku. Kali ni cap, aku nampak muka dia dengan jelas.